Korang buat apa ni? Tak buat apa-apa pun ibu. Tadi kat sekolah korang belajar apa? Tadi kita orang belajar beriman kepada Allah. Ibu. Minggu depan Ustazah kata kita orang belajar beriman kepada kitab pula. Beriman kepada kitab tu macam mana ibu? Ibu. Bagus lah soalan korang ni. Terima kasih ibu. Beriman kepada kitab ni maksud kita ni percaya bahawa Allah turunkan kitab kepada Nabi-Nabi untuk panduan hidup kita. Okey, kitab ni tiada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang Allah Nabi Isa turun... ke ibu kan? Betul, pandai. Yang Terima kasih, keempat, Ibu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Nabi Muhammad. Okey, pandai. Terima kasih ibu. So, Maksudnya semua sekali kita ada 4 lah ibu kan? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. dia pandai, tapi hanya Al-Quran je yang masih kekal sampai sekarang. Kenapa kitab lain tak ikut dah ibu? Dulu Allah turunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil untuk kaum-kaum tertentu je. Tapi bila dah sampai zaman Nabi Muhammad ni, Allah dah turunkan Al-Quran sebagai kitab terakhir dan paling lengkap untuk semua manusia. Kitab yang lama ni manusia dah ubah-ubah dah. Tapi Al-Quran ni sampai sekarang Allah jaga, Allah pelihara. Tak pernah satu huruf pun yang berubah. Sebab tu panduan kita sekarang ni adalah Al-Quran. Sebab tu kita kena baca. Bukan setakat baca, kita kena faham juga. Dan kita kena ikut segala ajaran yang dalam Al-Quran tu. Faham ibu. Kalau macam tu kan, kalau adik ikut Al-Quran kan, Allah sayang adik lah kan ibu kan? Betul. Bukan Allah saja sayang, malah hidup kita ni bahagia dunia dan akhirat kalau kita berpandukan dengan Al-Quran. Al-Quran ni adalah harta yang paling berharga yang Allah bagi kat kita. Ada lagi ke kitab selepas Al-Quran ibu? Tak ada dah. Al-Quran ni adalah kitab yang terakhir sekali mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kekal sampai kiamat. Dah tak ada kitab lain dah lepas Al-Quran. Oh, faham bu. Kenapa kita kena saja baca Quran ibu? Sebab Al-Quran ni yang pertama dapat menguatkan iman. Ayat-ayat Al-Quran sentiasa mengingati kita tentang syurga, tentang neraka. Dalam Al-Quran tu banyak cerita pasal syurga, pasal neraka dan kasih sayang Allah. Yang kedua, bila kita baca Quran ni, hati kita jadi tenang. Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kalau korang ada masalah ke, korang stres ke, bacalah Quran. InsyaAllah hati akan jadi tenang. Ibu baca Quran juga ke? Baca hari-hari ibu baca kan? Kan ibu ajar adik hari-hari. Lah. Yang ketiga, dapat pahala setiap huruf. Nabi pernah bersabda, setiap satu huruf yang kita baca akan dapat 10 pahala. Jadi korang nak pahala banyak tak? Jadi baca Quran. Okay, Bu. Yang keempat, Al-Quran ni juga adalah panduan hidup harian. Al-Quran ni adalah jalan keluar kita daripada masalah. Kalau korang ada masalah, carilah Quran, solat. Kiranya Quran ni macam wish lah ibu kan? Bukan. Macam map. Map? Map? Bukan. Ini panduan hidup. Jalan keluar. Bukan ibu. Jalan keluar daripada masalah, daripada jauhkan kita daripada maksiat. Faham. Panduan kita. Okey, yang akhir sekali, Quran ni dapat lindung kita daripada syaitan. Baca Al-Quran ni dapat jadi pelindung hati, pelindung diri, pelindung rumah pun boleh baca Quran tu. Faham. Wah, kami nak baca Al-Quran selalulah supaya Allah sayang kami. Ibu nak baca hari-hari, nak baca setiap waktu. Bagus. Asyik, Ibu. Kita banyak ke baca Quran ni supaya kita dapat pertolongan dekat akhirat kelak. Baca. Jadi baca banyak-banyak Quran. Okey. Faham? Faham. Okey. Terima kasih ibu. Sama. Ibu pergi buat kerja dapur.